Okay guys, motor dah ready. So jom kita tengok motor aku. So pagi ni jom ikut aku pergi ambil motor. Persiapan kali ni, ini akan tinggal, ini akan ikut. Macam korang tengok, aku pilih ni kawan aku. Korang masih ingat ni projek lah, tapi dia dah rename brand dia kepada Jenny. Jadi kita orang nak pergi ambil motor aku. Korang nak tahu tak aku nak start sekarang ni. Aku dah bagi tahu, aku dah gembar-gemborkan. Aku nak start cabaran 5 episod. Di mana dalam episod tu aku akan menceritakan perjalanan aku ke suatu tempat ni. Korang kena tunggu tau. Korang nampak tak aku kat sini? Okay, korang kena tunggu aku nak ke mana. Dalam video ni aku akan bagi tahu. Dan dia dalam ride ni aku akan buat cabaran. Korang bolehlah jadi ambil hadiah yang aku sediakan dekat setiap checkpoint. Okay, dalam video ni mantap. Okay, kita dah sampai dekat Tun Putrajaya. Jadi kedai yang aku nak pergi ni, dia ada dulu aku pergi ambil adik dia. Hari ni aku nak pergi ambil abang dia. Antara kotak-kotak yang langgar dekat Putrajaya ni. Apa tak lepak Putrajaya. Okay, kita dah nak sampai. Jeng. Ni orang depan ni dia tertunduk-tunduk sebab dia tengok weh. Tak tahulah dia apa khabar ni. Okey ke kawan? Tu. Okey, so sikit lagi dah nak sampai. Inilah kedai dia. Jom ikut aku tengok apa motor yang aku lawa tu. Ni. Apa motor yang aku ambil? Okay guys, so macam dalam video tadi, apa yang aku nak kongsi dengan korang, beg apa yang aku bawa. So inilah beg dia. Okay, kita tengok tadi basah tau sebab hujan. Jadi inilah barang dalam ni. Antara yang bernilai adalah DJI aku. Alhamdulillah kering. Dan dalam-dalam dia semua pun kering lah. Dia nampak je macam ni tapi dia kalis air. Untuk ride semata-mata 800 km ni, jom tengok guys. Aku pula excited motor apa aku nak ambil. Dekat 700 MT tu. Tak tahulah. Okay. Jom. So ini adalah dia punya key switch. Boleh adjust apa? Ini sistem untuk tengok menu kat dalam. So bahagian ini untuk enter. Yang ini untuk back semua. Satu, CC dia tinggi. Yang kedua, harga motor ni dengan dalam pasaran lebih kurang harga dengan CC 250. Tapi CC dia besar. Yeah. Untuk motor yang lain ada harga sama macam dia. Average dalam 28,000, 29,000. Dapat CC hanya 250 dia. Datang ke CF Motor, harga yang sama dapat dengan CC 450. Jadi kalau saya sendiri pun pilihan saya akan pilih 450 lah sebab worth for money. Jimat. Lagi satu, kalau advantage pada saya pula, masa tu saya ada B-Full. Jadi kenapa saya nak stick dengan 250? Saya akan pilih 450 lah. Nama siapa tu? Oh, nama saya Mr. Apple. Mr. Apple, okay. Orang datang sini carilah Mr. Apple. Sewa. Yeah. Sempat buat. Saya kat sini. Saya sentiasa ada. Everyday. Okay guys, motor dah ready. So jom kita tengok motor aku. Ini dia. Okay, so inilah dia motor dia. CF Motor 450 SR. Okay, so inilah motornya aku pakai untuk 5 episod akan datang ni. CF Motor 450 SR. Make sure korang tengok daripada episod 1 sampai episod yang terakhir. Sebab aku akan ceritakan bahawa korang sesuai kenal dengan motor ni. Sesuai tahu untuk perjalanan aku 800 km. Jadi aku nak ke mana? Aku nak ke Kelantan. Bersama-sama dengan 3 orang lagi tim aku. So, kita dah settle ambil helmet dengan riding gear untuk Miss M. So Miss M akan pakai jaket Shima lah. So dengan helmet. Sorry lah bersepah sikit kawan-kawan. So ni kita ada 4 biji HJC. Nak tahu model apa? Nanti Miss M unboxing lah. Okay. Ciao. All ladies. Okay, so korang make sure korang like, share, komen dan subscribe. Dan hit bell notification. Bye bye. Jumpa korang dalam next episode.